Say good morning. I don't like. Selamat I pagi. said no. Adik mari sini. Adik, come. Good morning adik. Adik semua dah bangun. Kita nak gerak pukul 8 pagi. Nak gerak ke KL. Sophia, good morning. No, I don't like. I've done my makeup guys. Ooh. I forgot to record a video. We arrived here dekat Sungai Buloh. So my family pergi semayang. So I am eating my creamy miso mushroom pasta kat sini. So ada my hot dog. And ada tu untuk my sister. Dia suka budak. Ni untuk my father. Curry puff. Kedekut tak orang bagi. Tengok lah. Orang bagi kedekut. Kedekut. Tak ke? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, banyak makan. So many food. Fries. Sophia makan spaghetti. Semua makan. Tidak makan apa? Nasi. Kakak dia diet. Nak coklat je makan. Face dah barai. Dah berminyak guys. Okay, chilling. Chilling time. Chilling. Go. Nak pergi lepak pula. Lepak-lepak. Tinggal playground sebab my sister ada playground rumah dia. Tapi okey je. Ya, boleh lah dalam masa tapi cantik. Budak-budak tu seronok. Budak-budak ni seronok dah. Ada pool juga kat sini. Swimming pool. So cute. Ada bilik apa tak tahu. So swimming pool. Rumah my sister ada swimming pool. Swimming pool dia comel. Okey je swimming pool dia. So, kakak bawa masuk terowong mana tak tahu. Kita nak pergi kat mall. Tu item because I perlukan dua barang ni. Satu untuk bilik air wangi. I beli untuk pewangi. Satu ni tempat phone. Holder phone. I need stocking sebab tak ada stocking. Nak pakai pergi kerja. So I need to get one. Yang cheap lah. Yang cheap punya sok. Nak keluar dinner. Nak pergi dinner. Tapi kita nak pergi sate kajang ke apa tak tahu. Hujan tu. It's raining. It's not heavily tapi raining. A bit raining. Tengok. Lepas terkedek-kedek. Kita dah sampai guys. Tapi katuk. Abang ipar kata kedai ni katuk. Katuk atau kena jalan? Awak? Jalan? Lagi nampak? Katuk ke buka? Buka kot. Hello guys. What? Macam mana dia? Tak nampak muka dia. I'm so tired. Tak tahulah sate kajang ni buka ke katuk. Sebab brother-in-law kata macam katuk. So nak double check. We really want to eat sate. Kita nak makan sate. Kita lapar. Oh, buka lah. Buka. Buka tu buka. It's open. Ke sate kajang Masuri. Kita nak pergi dua tempat tadi. Satu lagi tu jauh sangat 20 minit. So we came here. I'm very tired. Daripada homestay kita. Homestay bersama kat Homestay lah. Yalah homestay lah. Kakak I sewa studio. So kita tumpang tidur kat studio. Studio dia cantik guys. Comel je studio dia. Tadi kau masuk sini tu tak ada parking malam ni. Yeah. Masuk dalam. Kita nak pergi sate kajang Mysore. Kita so hungry. I really want to eat sate. I hope kita dapat tempat duduk ke sate kajang. Sate kajang. I want to eat as tempe sampai bilik goreng dengan apa ni. Kita nak makan. Nampak. Tengoklah Yana. Kita dah kenyang makan sate kajang Mysore. Kita nak balik rumah.
Nak balik our homestay studio. Tengok dia dulu buat rancak. Buat rancak. Apa tu? Nak buang atas tu. Oh my god, lipas. Memanglah buat gelak-gelak kalau nampak betul menjerit aku dah kelari. Hanya adik dalam Najwa. Najwa. Cepatlah. Tengok mereka duk sweet-sweet pula pegang tangan. Kemain apa? Nak cepat? Nak cepat? Hanya adik dalam hati. Cepat. Nyanyi sah. Suara dia tak sedap. Dia tak boleh nyanyi. Aduh. Hanya duk ajak dia nyanyi. Dia tak mau nyanyi dong. We are going back. Lepas makan sate kajang dengan kuah kajang sudah balik. Evening kau. Good evening. Good evening. Evening ke afternoon? Afternoon lah. Okay lah, good afternoon. We are going to the Kenduri Park. Kenduri. It's late. Ya. Kan, dah. Lagi? Boleh. Lampu. Hi guys, welcome back. Kita nak pergi dinner dekat sini, area sini, area rumah kakak saja. Area rumah kakak saja, area sini. Depan ni kot ada kedai Arab. So we are going to eat there. Umi? So pretty. Umi cantik. Yana kita tengok. Sebenarnya tadi I demam sekejap. Like headache. Now I'm good. Itu mungkin sebab nasi. Nampak. Dia boleh bisa ya macam tu. Ni, kamu dah order dah kan? Kita reunion. Kita roti. Puasa saya cakap. Budak ni pandai makan. Kuat makan budak. Last procedure memang tak boleh langsung. 2 kali dah. The whole thing is still lagi sama. So guys, ada sampai homestay. My mom pergi tangkap udang and my father nak pergi tengok. Dia pergi turun dengan adik pergi tengok my mom tangkap udang. So, I'm so sleepy but I'm not. I want to remove my makeup and tomorrow nak balik Penang though. So sad. Tomorrow maybe 12 something or 1 something nak balik Penang. So sad. I love KL. I don't want to go back home. Nak duduk KL je. I love KL. The food was amazing. The city was amazing. I love KL. I wish I stay here or I have like house. I love KL guys. So guys, nak buat video unboxing apa yang I beli dekat DIY yesterday. So semalam, I beli semalam nak buat video. Tadi ada buat video tapi video tu macam okay je. What I buy from DIY video. So DIY, kita beli barang kat DIY semalam. So by the way, I'm not alone, ada yang kakak. So I bought this phone punya stand, so cute. I suka ni, mudahkan kerja saya. Sebab saya setiap malam sebelum tidur kan, saya akan suka tengok YouTube hari-hari. Tengok kat Aisyah lah, so many YouTubers. So I need this. Ini bagus, tahan lasak ni. Only RM11. Murah guys ni. Kita pergi beli. And then I buy perfume for my room. Ni Jasmine punya bau, perfume untuk bilik. Sebab bilik saya kadang-kadang busuk, bau busuk, kadang ada semut, ada lipas kecil-kecil kat bilik. Sebab dia suka masuk. So I buy this. I nak try sebab I hope function. Kalau okay, I nak beli lagi kat DIY. Sebab dekat Penang pun ada, tapi kat sini DIY besar. So many things. And then I buy this stocking untuk kerja.
So sebab my tempat kena pakai stocking hitam. Kadang-kadang I tak ada, so I pakai randomly. Tapi need to wear black sock. I beli extra sebab kadang pergi jalan dengan my parents, I ada stocking. I suka pakai kasut bola somehow. Dan ni my father beli, tapi kakak I tolong bayar. And also mine stuff, kakak I belanja. So thank you. And then what we have, ni untuk bapak I juga, sudu untuk buat kopi. He love coffee mix. And I beli ni, I beli candy ni dengan juga jelly watermelon candy. Yang tu I saja beli random juga. I beli cocoa pie dengan cake sebab di awal dia ada cake yang comel tu, so sedap. So I beli. So I nak bawa balik sebab I suka makan cake, chocolate cake. This chocolate cake my favourite cake. Kalau flavour lain I tak berapa sangat, I suka chocolate. And this candy is my OG candy yang I suka tak dalam bag ke dalam bilik, so I beli. So cute. So bye guys, now it's 11, I think 11 already. So I am going to do what I want to do. Bye guys. Good morning everyone. Good morning. Kita dah makan dekat Chinese restaurant tadi. So good. Chinese Muslim restaurant, so good. I'm so full. Yang ni yang tak mau buang. Bapak dah bagi satu phone Aduh, sorry.